Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang menggunakan Snapdragon 7S Gen 3. Adakah dia hebat dengan harga di bawah RM2,000? Jom kita test gaming dia. Jadi untuk video kali ni saya ada 6 jenis game lah. Kita ada Genshin, Mobile Legend. Alamak, dia punya brightness apa terang. Kita cuba untuk setkan kepada half kat sini. Nice. Kita ada PUBG Mobile, Honkai, Call of Duty dan juga Call of Duty Warzone. Okay. Dan sebelum tu, kalau untuk Xiaomi ni kita ada frame. Okay, kita boleh tengok frame dia. Apa yang anda boleh buat kat sini lah, anda pergi kat about phone ni, anda pergi tekan dia punya, bukan versi Android. Kalau versi Android keluar into, anda tekan versi OS kat sini, dia akan jadi anda telah menjadi pembangun ataupun developer mode. Dan anda boleh pergi dekat tetapan tambahan, anda pergi ke pilihan pemaju. Ini kalau bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggeris, nama dia developer mode macam tu lah kan. Kemudian anda carilah kat sini. Tak silap saya, nama dia dekat sini, kejap lupa dah. Dia ada penggunaan kuasa, yes. Dan anda boleh buat frame rate monitor tu kat sini. Jadi saya boleh kecilkan kat sini lah. Ini besar sangat. Okey, kita nak tengok macam tu sahaja. Okey, nice. Jom kita akan cuba dengan game-game ni. Tapi jom tengok suhu bilik dulu. Suhu bilik untuk Redmi Note 14 Pro Plus 5G 31.8 dekat bahagian depan, dekat bahagian kamera belakang 31.4, dekat bahagian belakang bawah kamera 31.3. Okey, nice. Game pertama kita, Genshin Impact. Kita dah test dengan game yang intense kat sini pada awalnya. Jadi kita dekat login screen ni, apa yang anda boleh tengok kat sini lah, login screen tak silap saya, anda boleh tengok page note je lah kat sini kan. Kalau anda masuk, jadi kita boleh ubah setting. Apa pun kita nak tengok setting dulu kat sini, okay. Sebelum kita cuba, kita akan cuba pergi highest. Kita nak tengok setinggi mungkin. Sebab kita nak cuba stresskan dia. Kalau stress dia okay ataupun tidak dari grafik. Let's go. Alright, kita dah berada dalam Genshin Impact. Anda tengok sendiri sekarang suhu dia dalam 37.9 apa yang tunjuk kat sini. Tapi saya nak cuba dululah. Kalau buat grafik dia, anda boleh tengok sendiri lah. Dia nak kata smooth macam flagship, tak ada lah. Tapi boleh kata kalau nak main tu tak ada masalah kat sini kan. Still lagi nampak okay je kan. Nampak relax je kat sini grafik dia. Kalau anda nak yang kurang sikit ataupun nak suhu dia tak panas sangat, mungkin anda boleh cuba untuk turunkan sedikit suhu dia. Suhu pula grafik dia. Dan apa pun saya akan cuba mungkin dalam 10 minit game ni, dan sekejap lagi kita akan tengok macam mana suhu akhir dia sekitar 10 minit tu. Okey, jom tengok suhu dia sekarang. Kalau tengok sini 42.9. Boleh katakan agak panas lah 42.9 kan. Tapi kalau real life 41.0. Boleh katakan yes, kalau anda rasa kat bahagian depan ni memang panas. Okey, dekat bahagian belakang ni tak rasa. Sebab kat bahagian belakang ni dia rasa ala-ala bigger ladder 40.5, 40.3 tu okey lah. Dekat bahagian kamera 39.5 macam tu je. Okey, nice kan. Jadi antara game yang intense ni kita dah habis kat sini, dan saya tak nak clearkan RAM, biar dia dulu. Kita cuba Mobile Legend Bang Bang. Jadi kita dah berada dalam Mobile Legend Bang Bang. Okey, bahagian setting kalau nak tengok kat sini, Ultra juga Ultra. Walaupun 7S Gen 3 je, tapi boleh dapat grafik yang tinggi kat sini. Apa buat, jom kita akan cuba dengan satu game dekat sini dan tengok macam mana suhu dia okey tak pun tidak. Jadi kita dah berada dalam Mobile Legend Bang Bang. Let's go, let's go. Tengok nampak gaya grafik dia smooth je pada awal ni kan. Yes. Walaupun dia dikatakan 7S Gen 3, tapi dia punya rasa tu macam 7 Gen 3 ataupun mungkin rasa flagship jugalah kat sini kan. So dia katakan berbaloi lah kalau anda memang nak main game kat sini kan. Dan smartphone ni ada juga bateri yang besar, fast charging 90W, jadi serba boleh jugalah. Not bad, not bad, not bad. Untuk seminit pertama ni nampak gaya suhu dia agak panas 42.3. Okey, tak apa, mungkin sebabkan grafik dia yang ultra tu lah. Inilah mungkin kelemahan dari segi smartphone ni. Okey, walaupun dia boleh jalankan grafik yang tinggi, tapi dia panas sedikit. Itulah kekurangan dia. Tapi dengan harga bajet ni okey lah kot kan. Not bad apa. Alright, telah habis satu game kat sini. Jom tengok suhu dia macam mana. 42.2 kat sini. Jom tengok kat bahagian depan. Kat bahagian depan kita ada lebih kurang 40.5 Jom tengok kat bahagian belakang pula. Kat bahagian belakang, bahagian bawah ni ada 40.1. Kat bahagian kamera dia 39.2.1. Mobile Legends tak adalah panas sangat. Okey lah. Apa pun, jom kita akan ke game seterusnya kat sini, iaitu PUBG Mobile. Alright, kita dah berada dalam PUBG Mobile. First kali kita nak tengok dekat sini ialah bahagian setting yang dia ada. Dekat bahagian setting kat sini anda boleh tengok dari segi grafik, kawalan dia ialah kalau anda tengok kat sini, kalau guna smooth anda boleh gunakan extreme. Kalau anda nak rasa smooth lah, R boleh guna dengan extreme. Ultra HDR pun boleh guna dekat sini dengan ultra. Kita nak cuba yang paling tinggi lah kat sini kan. Jom kita cuba satu game dan tengok macam mana okey ataupun tidak. Alright, kita berada dalam PUBG Mobile dengan grafik yang tinggi. Yes, walaupun tak adalah kata nak smooth sangat kat sini kan, tapi still
okey lah kat sini. Awal-awal dah mati lah. Jadi tengoklah macam mana grafik dia kat sini. Bagi saya untuk anda main tu okey je kan. Tapi kalau nak rasa lebih smooth, anda gunalah grafik yang rendah sedikit. Alright, habis satu game kat sini. Suhu dia kat sini kalau tengok lebih kurang 41.3. Ini lebih sejuk sedikit lah. Kalau tengok dekat bahagian depan kita ada lebih kurang 39.7. Okey, bahagian depan antara yang paling panas. Kat bahagian belakang ni jangan risau lah. Selalunya suhu dia tak panas pun. 39, 38.8, okay, 36.6 dekat bahagian kamera antara paling sejuk lah. Jadi kita ke game seterusnya dekat sini. Honkai Impact. Okey, kita dah berada Honkai Impact. Okey, first kali macam biasalah setting kita nak gunakan yang semaksimum mungkin. Okey, maksimum confirm. Jadi dah settle dekat sini. Ada pula nak kena claim. Okey, tak apa, claim kejap. Dan kita akan cuba attack dekat sini. Okey, bukan ini. Attack. Alright, kita dah berada dalam Honkai Impact. Jom tengok macam mana. Grafik dia rampak smooth lah kat sini. Memang nice. Jom tengok. Wow. Jadi slow motion pula. Nak tahu juga macam mana dengan suhu akhirnya kat sini kan. Dan juga kalau tengok kat sini 40.4 ni bagi saya lah sejuk je lagi. Tak ada masalah pun nak main. Cumanya untuk smartphone ni 7S Gen 3 yang digunakan ni, kalau nak panas pun sebenarnya dekat bahagian skrin sahaja. Sebabnya dekat bahagian belakang tu kan memang rasa wiggle ladder tu dia tak memberikan anda rasa panas pun. Ya, itu yang bagusnya. Tapi untuk varian yang tak guna wiggle ladder, saya tak sure lah kan. Itu memang akan rasa lebih panas sedikit lah. Alright, kita dah rasanya mungkin dalam 10 minit jugalah saya dah layan game ni kan. Jom tengok macam mana suhu dekat bahagian depan. Suhu dekat bahagian depan kita ada lebih kurang 39.5. Okey, tak terlalu panas untuk Honkai Impact. Nice. Dekat bahagian belakang kita ada lebih kurang 38.7. Dekat bahagian kamera ni confirm lah sejuk 38.3 macam tu sahaja. Jadi jom kita ke game seterusnya, Call of Duty Mobile. Alright, kita dah berada dalam COD Mobile. Jom tengok dekat bahagian setting apa kita ada dari segi audio dan juga grafik. Anda boleh gunakan low dan juga maksimum dekat sini. Tapi kalau nak guna grafik maksimum, anda boleh gunakan frame rate very high sahaja. Kita akan cuba dengan grafik yang tinggi macam ni. Dan kita cuba, mungkin kita akan cuba simple game je lah dekat sini kan. Mana simple? Jom tengok. Kita akan cuba dengan multiplayer dekat sini dan kita akan ambil untuk chest tip. Jadi dalam COD Mobile untuk yang ini lebih kepada macam running game lah kan. Kita cuba je lah kat sini dan kita tengok. Yang ini kebarangkalian dia dalam 5 minit macam tu lah untuk habisan satu game. Kita nak tengok macam mana dia boleh optimize dengan grafik yang mungkin agak sedikit tinggi. Okey, bagi saya agak tinggi juga. Cuma COD Mobile ni tak adalah terlalu intense sangat kan. Kita cuba tengok okey ataupun tak. Untuk COD Mobile, saya tak dapat video lastnya. Tapi suhu dia boleh sekitar 39.5. Bagi saya untuk keseluruhan Redmi Note 14 Pro Plus 5G kali ni, kebanyakan game boleh dijalankan dengan lancar. Cumanya dia punya suhu tu agak panas sedikit untuk beberapa jenis game yang terlalu lancar kan. Sekitar 41 macam tu. Tapi bagi saya, disebabkan dekat bahagian belakang dia terasa seperti leather, jadi dekat bahagian belakang dia tak terlalu panas sangat walaupun suhu dia melebihi 40. Jadi pendapat anda tentang Redmi Note 14 Pro Plus 5G ni? Anda rasa best ke tak untuk gaming? Tinggalkan komen anda kat bahagian bawah.